Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Kali ni masih cerita Langkawi. Video ni siri terakhir Opah dengan Datuk di Langkawi. Airport ni Opah jumpa secara tak sengaja. Rupanya sebelah airport ni ada lagi pantai. Pantai ni pun Opah tak tahu apa namanya. Jadi Opah tengok Google Map. Dalam Google Map tu dia tulis Pantai Serama dan Pantai Kuala Muda. Tak tahu mana satu yang betul. Sebab tempat yang sama je. Betul-betul tepi pagar lapangan terbang Langkawi ni. Dekat sini pun kita boleh nampak view cantik. Ada jambatan. Tapi jambatan apa pun tak tahu. Macam tak pernah dengar pun ada jambatan ni. Nanti kita tinjau yang kat depan tu pula. Tengok dekat sini ada orang memancing. Mungkin tempat orang memancing kot sini. Kalau tak tahu jambatan apa. Okey, jom kita ke depan lagi. Tengok kawasan pantai ni. Ni kita dah nampak dah pantai dia. Tandas pun ada. Gazebo pun ada. Tempat dia pun luas ni nampak. Orang menjual. Gerai-gerai pun ada. Tapi waktu ni gerai kosong lah. Orang masih tak menjual lagi. Ada juga pengunjung. Ramai juga pengunjung. Tapi kedai tutup Okey, jom kita cari kat mana tempat yang kita boleh parking kereta. Opah dengan Atuk dapat dekat sini. Betul-betul redup tempat ni. Gazebo pun ada. Jom kita jalan ronda kat pantai tengok. Opah kalau macam ni Opah okey lah. Sebab Opah boleh turun. Parking je kereta terus ke pantai. Opah turun lah. Kalau nak menapak je jauh tu memang tak ada lah. Tengok tepi pantai ni pun ada gerai, ada kursi meja. Kalau ada orang menjual nak makan memang selesa. Betul-betul tepi pantai, dapat suasana pantai. Opah dah siap bergambar Atuk tak pakai parking lagi. Tempat ni Opah memang tak pernah tahu pun, tak pernah dengar pun sebelum ni. Macam tempat-tempat lain tu ada lah juga. Terkenal, adalah juga orang buat video. Tapi tempat ni video dia pun Opah tak pernah tengok ada orang buat. Tak apa, nanti aku hubung kau. Korang semua sihat? Okey. Kalau tengok keadaan pantai ni, dia pantai landai, bukan pantai berkawah. Tempat ni macam dah nak hakis lah. Ini kalau tak ada tambak batu ni memang rasanya dah hakis teruk ni. Okey jugalah lepak di sini. Suasana dia aman, tenang. Opah tak lama dekat sini. Lepas ni nak gerak ke Pantai Cenang pula. Nak tengok Pantai Cenang macam mana. Alang-alang dah sampai tu kita tengok je lah semua. Sekarang ni Opah dah sampai ke Pantai Cenang. Tapi dekat sini kereta tak boleh sampai ke pantai. Tapi boleh parking tak melepasi pagar ni lah. Ni masuk ikut laluan awam ke pantai 1. Dia dekat sini ada 1 sampai 13 laluan awam ke pantai. Ini Opah masuk yang pintu 1 dulu. Macam inilah keadaannya, pemandangan dia. Ni nampak dari ujung sekali. Sini okey lah. Kalau ikutkan masih ada tempat redup. Sebab ada pokok lagi. Okey. Sekarang jom kita terus ke laluan awam seterusnya.
Tak tahulah kenapa dekat Pantai Cenang ni opah langsung tak tertarik langsung. Mungkin sebab nak ke pantai pun tak ada jalan, tak ada ruang. Kena pandai-pandai sendiri cari yang mana kereta boleh masuk. Tengok ni macam mana nak masuk ke pantai. Tengok tak ada kawasan yang boleh masuk pantai pun. Semua kena sekat-sekat macam ni Kalau tak sekat pun dia dah ada bangunan. Pancung ni goreng. Nourish information. Jalan dekat sini kalau terlepas lah sebab ini jalan one way, kita tak boleh nak pusing balik. Okey, senang. Tengok Koma kawasan ni. Ramai ke tak ramai, sesak ke tak sesaknya. Kereta parking kat tepi ni tak ada ruang pun, parking kosong. Macam mana nak masuk nak pergi ke pantai? Tu sebab opah tak berapa suka kawasan ni. Opah tak suka yang sibuk-sibuk macam ni. Ui, panasnya kan ni Panas, memang ni musim panas. Musim panas di Malaysia. Okey. Ni kan Thailand tak ada cuci tangan kan. Ni banyakkan dekat sewa ni. Kawasan Cenang ni memang terkenal kalau di Langkawi ni. Itu sebabnya dekat sini banyak pelancong asing. Bukan pelancong asing, pelancong Malaysia pun banyak tertumpu dekat Pantai Cenang. Itu sebab Pantai Cenang ni memang sibuk, ramai orang. Ada mana ke tempatnya yang kita boleh masuk ni? Tak ada tempat yang kita boleh masuk. Setakat ini tak jumpa lagi. Punyalah dah jauh kami jalan. Tapi tak jumpa-jumpa lagi jalan nak masuk. Apa cerita ni? Ini. Itulah dia tempat awam tu. Nak ambil gambar. Pagar ni palang ni, Pak. Mak rasa dia boleh masuk, cuma kena bayar kot. Tahu masuk ikut mana tak tahu ya. Mana masuk entah. Mana ada peron tadi. Oh. Tu ni air tinggi ni. Ya, ni ada peron kan. Langkapuri. Oh, ni ada makanan Yasmin lah. Wah, panjang ni duduk-duduk. Mau pakai kelapin ni Colok mata ni. Padatnya kan. Hidup. Ya, ini bukan terikut anu lah. Ini curang deh. Ini bukan ini. Ha? Ini bukan. Dan Legenda Baron Rizal je. Semua sewa ya. Kita boleh bawa ke sana ke. Oh, ada Dobby. Berapa kau tahu? Ha, RM10 1 hours tu kok. gila lah. Ataupun satu hari sekali one and fresh. Ada boleh tu? Kita dia macam selalu tengok baru kita tahu. Tak faham kan? Jangan awam ke pantai Allah. Ya. Ni masuk kanan ni tak boleh? Dia dah tulis tadi. Kau orang masuk kanan tu. Pantai. Mak tengok dulu dia tulis. Kalau boleh masuk je lah. Ini ada palang. Oh. Dia tadi kita tahunan awal ke pantai tau. Ha. Dia dah sayang. Tapi kita nak. Tapi tak tahulah tutup atau tidak kan. Ha. Saya ternampak. Last kami dah jalan-jalan terjumpalah laluan ni yang boleh masuk. Ni lah kami masuk. Ujung sana dengan ujung sini yang boleh masuk. Dekat sini pun ada kawasan redup. Boleh lepak-lepak dekat sini. Lain tu ya Allah ya Tuhanku padatnya.
sunset guys. Oh, kita Ramadan. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.